Pemex bagi 1 trilion dekat US. 1 trilion tu bukan gadai negara. Itu berniaga. Malaysia beli barang US, US beli barang Malaysia. Tak ada mana-mana negara pun yang ekspor saja, mesti ada import juga. Dan ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Di-Pertua? Dalam ini, perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG gas. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk konten yang menarik selepas ni. So guys, baru-baru ni hangat di negara Malaysia tentang perjanjian di antara negara Malaysia dan juga negara Amerika. Dan berikutan isu ni, banyak reaksi daripada warga setempat. Ada yang memberikan tentangan, ada yang bersetuju dan sebagainya. Dan jom kita ikuti perkembangan ni. Apa yang baik kita ambilkan sebagai pengajaran dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Saya sayangkan kerajaan ini, tapi saya lebih sayangkan negara dan rakyatnya. Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Artinya takkan langsung Tun Dr. Mahathir ni tak ada jasa kepada negara kita. Ramai menteri-menteri yang ada di sini, pejabat mereka di Putrajaya, siapa yang bina? Lepas kita bersidang, Tan Sri, lepas kita bersidang petang ini, ada yang balik sampai ke Kanga, ada yang balik ke Johor Bahru. Siapa yang bina lebuh raya itu? Bila kita keluar daripada parlimen ini, hari gelap, kita tengok bangunan apa yang percaya berseri-seri, terkenal seluruh dunia. Siapa yang bina itu semua? Katakanlah itu semua tidak penting. Saya yang tegar mengkritik Tun Dr. Mahathir, menghargai jasa pemimpin kita ini. Buka semula Perlembagaan Persekutuan, Artikel 182, jasa Tun Dr. Mahathir yang menegaskan, mendirikan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tidak ada Perdana Menteri dari dulu sampai sekarang yang seberani beliau menegakkan kuasa rakyat. Jadi saya akhiri, Tuan Speaker, saya minta Dewan hari ini jangan sokong rumusan RCI ini. Kalau kita sokong sepenuhnya, maknanya kita bersetuju laporan polis dibuat kepada Dr. Mahathir. Saya tidak setuju. Terima kasih, Tuan Speaker. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk turut memberi maklum balas kepada isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian. Banyak tuduhan berlega di media sosial, termasuk daripada individu-individu yang mungkin tidak pun membaca keseluruhan teks perjanjian, tetapi bercakap seolah-olah mereka berada di meja perundingan. Biar saya jawab satu persatu dengan fakta. Pertama, pembelian berjumlah 1 trilion ringgit dari Amerika Syarikat. Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru. Saya ada terangkan pada bulan Ogos yang lepas di Parlimen. Mungkin pada masa itu ahli Parlimen pasti gudang tidak hadir. Tapi tidak mengapa. Saya ulang semula hari ini. Ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Macam-macam lah geng-geng WLAO ni mainkan isu pasal perjanjian US dengan Malaysia ni. Punya nak tutup gigih tu, nak tutup kejayaan kerajaan hari ni tu. Sanggup buruk kan. Tuduh kata Pemex gadaikan kedaulatan negara. Pemex bagi 1 trilion dekat US. 1 trilion tu bukan gadai negara. Itu berniaga. Malaysia beli barang US, US beli barang Malaysia. Tak ada mana-mana negara pun yang ekspor saja, mesti ada import juga.
Dan 1 trilion tu bukan benda baru, benda dah lama. 5 tahun lepas pun 1 trilion juga. Malaysia beli barang US 759 bilion. US pula beli barang Malaysia 978 bilion. Untunglah, rugi celah mana? Yang mana gadainya walaupun 1 trilion tu bukan duit kerajaan, bukan kerajaan dah bagi dah 1 trilion tu. Bukan kerajaan buat hutang baru, bukan kerajaan jual tanah, bukan kerajaan gadaikan negara ni. Tak. 1 trilion tu adalah nilai urus perdagangan dan pelaburan antara dua syarikat. Syarikat Malaysia dengan syarikat US dalam tempoh 5 hingga 10 tahun walaupun oi. Ini betul. Dalam perjanjian ni ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Dipertua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shawl, Malaysia shawl, Malaysia shawl. Dan hanya ada 1 klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Gaduk dulu. Dan Tan Sri Dipertua, saya tengok, kalau kita tengok matematik lah di sebalik dagangan ini. Kita anggap 20% ekspor bernilai 23.8 bilion ringgit yang kena tarif. Kadar dia beza 5% saja, bersamaan dengan 1.19 bilion ringgit setahun. Tetapi konsensi yang kita bagi pada Amerika berjumlah 1 trilion, bersamaan dengan 840 kali ganda nilai tarif yang diselamatkan. Jadinya, satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya, trade deficit kita dengan Amerika ni kecil. Berjumlah 16.5 bilion sahaja. Tan Sri, yang betul. Baik, sila. Jadi, Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Amat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Tambun kata, kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam di koram. Saya yang berhormat bacok. Berkenaan itu, saya ada data di sini. Petronas ini mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini? Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG, gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka, berdaulat. Bagaimana ni? Yang Amat Berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggeris. Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perundang-perundang ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah.
Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa sebutir bom, Duduk saya tak pagi. tanpa sedapang, Mak keluar. tanpa apa-apa, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 triliun ringgit, sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas, lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena kutip, semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti pada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya tidak bersetuju. Hidup Pasir Gudang. Sekianlah saja ucapan. So guys, perjanjian di antara Malaysia dan Amerika ni dapat banyak tentangan daripada masyarakat setempat, daripada ahli parlimen dan sebagainya. Dan sejujurnya, saya juga sebagai rakyat Malaysia mengharapkan agar perjanjian ini tidak memberikan kesan yang buruk kepada Malaysia. Sebabnya, hari ini kita telah pun merdeka dan saya juga tak ingin Malaysia ni dijajah oleh negara lain dari segi ekonomi. Mungkin kita merdeka dari luaran, tetapi saya juga tidak mahu ekonomi kita dijajah disebabkan oleh perjanjian itu. Dan saya tak tahu apa sebenarnya sebetul-betulnya isi kandungan dalam perjanjian itu, dan saya mengharapkan agar sentiasa ada yang terbaik untuk Malaysia dalam perjanjian itu. Dan ada yang bersetuju dan ada yang tak bersetuju. Saya hormati semua keputusan masing-masing, yang saya mengharapkan agar kita semua tidak bergaduh dan kita doakan semoga ada jalan penyelesaiannya. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.